Barbirs. Barbirs. Lebih kurang lah susah sangat sebut Oh, sejuk, sedap. Dah. Ya, itu bertahan dah sambil-sambil ni. Wayang ni. Presented by CP. Oh my god. Besar ni CP ni kat sini rupanya. Pokok dia mewah. Halal food. Macam kereta airport kan? Lapar. Akhirnya kita jumpa juga. Ini dia. Aku cakap halal food, dia bagi halal food. Dia kata, tu itu restoran babi kata. Dad. Dia sebut babi, aku cakap nak halal food, dia sebut babi. Rupanya ini Barbirs. Lebih kurang lah susah sangat sebut Okey, tak apa. Yang penting dapat halal lah. Alhamdulillah. Syukran. What? Balbils. Similar name Malaysia, Alright. I heard before say babi. Astaghfirullahalazim. Okay, masih lagi mencari makanan halal. Sebab tadi kita dapat dah Babils tadi tu. Mr. Babils tadi tu. Sebab mamak kan, jadi kita orang nak makan lah macam lain sikit lah kan, nak buat Thailand kan. Selalunya kita orang pengen datang ke Thailand ni, Bangkok ni, kita pergi makan dekat MBK, Yana Restaurant. Tapi dah lah kerap sangat, kita try tempat lain lah. Tapi dekat Central World ni agak payah juga nak dapat kedai halal restoran kat sini. Memang susah sangat nak dapat. Jadi kita dah pusing tahu tingkat 7. Satu je ada tadi, Mr. Babils. Tingkat 6 kata ada, tapi tak jumpa lagi. Dah sejam juga dia. Jom kita cari lagi. Inilah dia dah tutup. Inilah dia yang dia kata tadi halal. Astaghfirullahaladzim, yang halal dia tutup. Dah lama lah. Maksudnya halal dia tak laku. Astaghfirullahaladzim. Ada halal tutup pula. Macam mana? Aduh, tak apalah. Jom cari lagi lah. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita kecewa tak dapat makanan halal. So kita balik semula ke? Kita pergi ke Siap Paragon tempat semalam. Yes. Tempat semalam kita makan.